Hai, so jomlah kita sambung next vlog Hokkaido day trip yang kedua pula. Day 2 ni kita orang nak try main ski je, tak ada aktiviti lain sangat. And disebabkan kita orang nak jimatkan masa, saya pilih ski resort yang paling dekat dengan Sapporo, Tin Ski Resort. Jarak dia dalam 30 minit je dari Sapporo. Lepas tu nak lagi senang, malas nak fikir transport apa semua, kita orang ambil je package dari Klook. Kita orang ambil package sewa full gear termasuk baju, kasut, helmet, ski gear yang lain. Meeting point trip kali ni dekat JR Station Sapporo. So kita orang just jalan je pagi tu dalam 15 minit macam tu daripada hotel Tabis tadi. Pukul 8 dah kena gather. Settle je gear up dengan kasut dan baju ski semua. Kita orang terus bertolak ke resort ski tu. And dalam bus dia ada explain lah apa yang kena prepare, apa yang resort sediakan, kat mana tu, kat mana ni. Cumanya instructor dia fully cakap Mandarin and Japanese je. So memang tak ada English langsung. Weh, sepatah apa aku tak faham. Tapi itulah nasib baik ada few Malaysian Chinese dalam bus yang sama yang kita orang naik ni, tolong translate apa yang instructor tu cakap. Memang penyelamat gila lah. So kalau korang jenis yang macam saya ni yang tak boleh nak speak Chinese atau Mandarin, jangan ambil trip package yang ni tau. Sebab saya ni dah tersilap. Saya tak recommend yang this one tau. Saya tersilap sikit je, terambil yang Mandarin speaker pula. And sebenarnya Tin Ski Resort ni dia owned by Chinese, so faham-faham je lah. Sampai je dekat ski resort ni, kita gear up dulu everything, kita dengar briefing apa semua. Lepas tu orang-orang beginner macam saya ni, kita praktis kat bawah-bawah je dulu. Dia banyak tau slope dekat bahagian atas ni, bahagian hill ni. Tapi untuk orang macam saya, kita ni beginner, kita main dekat area bawah dulu. So tak apa, jangan rush-rush. Ini maps kawasan ni, besar gila tau. Yang hijau tu slope beginner. So lepas dah praktis, baru kita orang decide nak naik atas pakai chairlift ni. Look at the view dari atas ni, cantiknya, putih semua benda covered dengan salji. And kalau korang perasan, chairlift ni tak ada penghadang ya, dia begini saja. So hati-hati ya, kalau korang jatuh ke depan, pandai-pandailah slide tu hidup ya. Sampai je atas ni, terus rasa kagum gila dengan view kat depan mata ni. Punyalah lawa sampai nampak view town Sapporo yang ada salji-salji white covered macam tu dari atas ni. Cantik gila, cantik sangat. Dah sampai atas ni, memang taklah aku nak turun terus. Saya pulun main salji dulu kat atas. View dah lah lawa, memang kena OOTD lah. Setiap sudut ambil gambar puas-puas. Kita ni bukan selalu datang sini. Lepas tu kat atas ni, salji dia lembut gila tau. Sebab tak ada orang usik lagi kat atas ni kan. Sebab dia orang mostly datang naik atas, ski terus turun bawah. So yang tepi-tepi salji, kat tepi-tepi pokok ni memang lembut. Memang best gila kalau nak main, nak buat snowman. Seronok. Nampak tak saya duduk lalu kat salji ni, tebal and lembut. Puas hati tau nak baring-baring atas ni. And lagi best, kita orang hari ni pakai baju full gear tau. Waterproof habis. Nak baring-baring, nak golek-golek tak kisahlah, basah sebab dia waterproof kan. And tak sejuk lah. Sebab baju ni insulating dia tebal sikit. Orang lain sibuk tau naik turun chairlift sebab nak main ski dekat slope depan kita orang ni. Tapi kita orang je dua ketul duk main snow kat tepi ni. Yang tengah duk ralit main snow, tiba-tiba ada team rescue datang nak turun slope curam yang belah depan ni tau. Maybe ada accident kot. So kita harap baik-baik je lah sebab yang ini bukan amateur, yang ini advance yang depan ni. Okay, dah puas main snow, mohonlah turun green slope ni. Even untuk beginner still curam tau bagi saya. Sebab kan, saya tak tahulah dia punya green slope tu, dia still lagi ada a bit height. Macam tu, tak tahu nak cakap macam mana lah. So bila slide down tu, laju berbenur. Kita pula tak pandai. Jadi kalau tak pandai nak buat zigzag tu, memang ke depan je terus. So kalau bergolek-golek tu benda biasa ya kat sini. Yelah, orang lain turun ambil masa 5 minit je. Saya dengan husband turun ambil masa 30 minit. But it's okay, kita dalam proses learning. So tak apa, biar slow, steady, asal jangan injured je. Untuk makan, kat sini ada cafe saja. Convenience store macam 7E ke, Lawson ke, Family Mart tak ada. So kalau kita nak cari makanan halal tu memang tak ada lah kat sini. Jadi bawa lah siap-siap dari rumah, pack-pack macam saya ni. Saya simpan dalam locker makanan ni. Then bila nak makan, panaskan je dengan air panas. And ni Chef Zam punya, easy and sedap. Kalau pergi travel, bawa ni senang. Kenyang pun kenyang. Walaupun pack kecil, dia kenyang tau. After makan, kita sambung balik main snow sampailah pukul 5 petang macam tu. Instructor dah panggil. Kita pulangkan balik barang-barang, apa semua gear. And gerak balik ke JR Station Sapporo, tempat kita meeting tadi. And the end trip ski hari ni. So next, kita orang terus pergi dinner. Nak sambung cerita pasal dinner ni, kita cerita kat part 2 pula Panjang pula saya bebel kat sini. Okay, bye.